Sini tak besar, yang ni yang besar ni tebal ni sebelah sini. Yang nipis ni belah sana, belah kiri ni belah kanan. Ni yang panjang punya resah yang panjang, resah yang pendek. Tekan tengah ya. Okey, pada rasa berat, ambil lama. Ketuk perlahan. Okey. Macam tu kan. Okey, rasanya saya tak jual. Beli satu ya. Sama je cara. Okey. Okey, masuk sampai apa yang memang dia memang boleh masuk apa dapat ni dengan wasil masalah apa kata apa cantik ya ni keluar lagi ni apa ngangan dulu. Okey, jadi ikat dengan 10 nm ya, disoket asal ni lupa lah duduk dalam ni ke duduk di soket atau lagi dapat simpan dulu sini. Lepas tu ni satu lagi ni untuk reverse sensor ni yang ni dah siap pasang OC ya, pasang speed sensor lah. Pastikan wajib nanti ni orange yang mana yang lama dah repuk dah. Pastikan bersih ya. Saya dah buka paket dan masuk celah ni tapi tak ngam pula jauh nak dia paket duduk sini dia tak sampai pula. Kalau paksa boleh lah tapi tegang pula payah. Aduh, kena buka balik tengok ikut mana tah, lupa dah saya pun. Sekejap sini ya. Sakut sini ya. Saya rasa silap lah ni, sepatutnya duduk lah ni duduk selah macam ni sampai sakut sini dia masuk dalam tu lepas tu masuk dalam tu lepas tu sakut sini. Aduh, nak buka paket dulu masuk saya akan buka dulu paket ni, itu masuk ayam dalam tu. Okey, pasal wayar ni saya skip lah nanti ya, tak apa lambat pun ni. Tengok tu duduk kat mana. Pasal akan buka paket ni balik, saya nak spray sebabnya tak spray asal ni. Yang ni spray, yang ni tak, dia nak spray balik ya. Ni pun bracket pun saya akan spray juga. Kau biasa saya baru hidup, rosak pun ni tak sempat nak spray. Ni kau biasa dah okey, jadi boleh lah yang ni duduk sini balik balik sini duduk sini kabel lalu ni sakut sini. Okey, saya akan spray dulu ni. Lepas tu saya pasang ni ya, pasang kelah dulu. Okey, habis split ni saya pasang duduk mana tah, duduk sini ya. Nampak ada baca timing sini. Susah pasangan yang ada lock sini. Okey, saya ikat 25 minit ni. Dan satu kali kawal kena elak sebelum nak pasang apa ni, macam boot ada kat sini kan, bila dah pasang tak boleh tengok dah boot ni. Pastikan rasa balik ni boot ni. Kadang-kadang dia ikut tok, ikut spek kilang pun tak sama dah.
kadang-kadang dilonggar sikit, kita ketatkan balik lah sikit, tambahkan lagi top. Sebab kadang-kadang benda ni sebab dia benda ni pun cantik dia, bukan harga RM50, harga RM1,000 dia, kita RM50 tak sama, jadi tak sama lah. Kau kena lihat try ikat selus, tengok tarik, ketatkan balik, ada longgar ketat, longgar sangat tu ketatkan balik lah. Okay, saya akan pasang ni, ni, aduh, ni, aduh, susah. Dia dah kadang-kadang kalau turun ni jadi pelupa aduh. Flywheel ni saya tak skin lah. Saya tak skin sebab saya tak beli yang baru punya kelas. Saya pakai yang lama je sebab saya tengok masih tebal lagi. Masih tahan lagi untuk 2 tahun 3 tahun boleh pakai lagi lah. Tengok atas cara warna luar juga sebab saya tengok ni jauh lagi dengan ni besi yang warna silver tu, nak sini jauh lagi. Boleh lah 2 tahun lagi. Okey, saya pasang flywheel tu. Pastikan ni lubang kecil masuk dalam ni pasang telefon di sini. Okey. Bubuk dia taruh minyak sikit taruh minyak dia menang. Gelak sikit tak bagi kena sini cakap aku kamu dulu. Saya akan ikat dengan tok try saya tak alak tapi kan nak pegang ni nak ikat ni saya try. Kau pasang book, pasang wasil ni, saya pasang bearing ni kan, tak nak bagi book ni rapat dengan apa crankshaft ni. Saya taruh bearing ni, wasil ni, buat wasil lah kira. Kalau tidak pening cakap macam ni, book ni rapat dengan penghujung track tu. Tak nak macam tu. Untuk selamat pasang bearing, pasang wasil lah. Lepas tu kita tahan sini, lepas tu pusing dengan top. Okey, kalau 2 orang lagi cantik ikat pattern macam ni. Okay. Kita buat dengan 25 mm tu. Yang macam ni. Okey. Tak mana tahu sini. Aduh, putput. Okey. 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 Okey, yang sebuah masuk susah. Okey, 40 44 tapi saya lebih sikit 45 46. Okey, dah siap. Tapi kalau kau orang tak yakin, kau ketat tak yakin takut longgar kau boleh taruh lock, ubat lock tu boleh tapi saya dah habis, saya tak tahu biasa saya taruh ubat untuk lock bot ni, tak nak bagi untuk ketat sekejap saya ambil ni lock macam ni. Ikut dinamo brand apa pun janji lock ni habis tak ada.
Jadi saya tak pasal, tak pakai. Kalau ada saya dah pakai juga, habis boleh lah guna. Takut korang was-was juga, takut tak benda ni boleh meyakinkan kita, tak nak bagi pusing. Okey, lepas tu pasang ni.